Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cara lagi hak boleh sembuh orang jadi batu karang. Batu karang hak kita nak kecing tak keluar kecing tak lawah, kecing tak tubik ataupun tak keluar air kecing itulah dia sakit, dia senok, dia pedih. Sebab batu karang ada dalam pundi kecing kita ataupun dalam buah pinggir. Hak supaya dok pergi tengok ni orang panggil kata asam jawa ataupun orang mau kita panggil celagi Jawa nah, orang tani panggil celagi Jawa, tapi Malaysia dia panggil asam Jawa nah. Nah, pasal Thai dia wah mak kampiak. Sepi nak mai buat kata moh nyakit orang panggil kata batu karang kita buat belah mana. Nah, kita ambil asam Jawa ni mari. Belah ni. Nah, belah ni. Lepas tu kita ambil keluar butir dia weh. Kita kehek butir dia tubik. Biji dia tu kita buat tubik nah. Biji dia kita buat tubik sebab kita kena campur dengan orang lain. Biji dia kita tak ada nak nah, kita tak ambuh. Kita tak guna biji dia nah. Okey nah. Ni nampak nah supaya buat tubik biji dia ni. Isi dia supaya tak belah ni nah. Supaya buat tubik biji dia. Tagi biji dia ni kita ambil buat orang lain boleh nah. Nanti supaya nak buat satu klip lagi, ambil biji dia mai buat gapo. Ni nah. Mudah-mudahan nah. Orang panggil kata asal Jawa ataupun orang tani panggil celagi Jawa nah. Ha ni nah. Okey. Celagi Jawa ataupun asal Jawa. Okey, ni nah. Ni isi dia ni kulit dia ada lagi. Ni isi celagi Jawa ataupun isi asam Jawa ni. Ni butir biji dia nah. Ni butir biji dia. Lepas tu ada satu lagi mesti nak ambil mai bubuh. Ialah apa tu? Orang panggil kata tawah. Tawah ni nah. Tawah ni dia masuk. Tawah ni dia masuk boh dalam air pipe nah, air peli nah. Tawah ni dia masuk boh dalam air peli. Buat air peli kita tu dia jernih. Sebab tu tawah ni dia boleh makan, dia boleh minum nah. Sekadar kita nak makan untuk air jernih tu dia tak ada gapo. Tapi dia hari ni supaya nak ambil tawah ni sikit sangat ya. Ha ni tawah ni sikit tak sampai satu sudu nah. Tawah ni supaya ambil sikit sangat. Ha. Sikit belah ni ya. Tawah ni hak hancur-hancur ni kita cicah dengan asam Jawa ni. Lepas kita makan. Telai tu orang selalu lah. Dia nak basuh sarang kecing kita, lepas pada tu kita telai asam Jawa dengan tawah hak kita tumbuk dah. Kita bubuh, kita telai. Lepas kita ambil air. Tak ada rasa gapo dia. Dia masak gitu ya. Tapi kalau kita jadi batu karang tu nak molek tu 3 biji kita makan lah. 3 biji maknanya kita buat 3 biji ni. 1 biji saat ni Supi makan 1 biji. Kita buat lagi 2 biji. 2 butir ataupun 2 orang panggil apa? 2 butir lagi lah nah, 2 biji lagi. Kita koyak kulit ni, lepas kita celup masuk dalam tawah. Nah, Supi nak buat tengok sekali lagi. Nah, kita buai kulit, buai isi dia ni. Buai isi dia. Lepas tu kita ni buai isi dia tu baik. Ambil isi dia saja-saja. Belah ni nah. Ambil isi dia saja-saja. Dia nak buat kita keluar batu karang selalu lah. Mudah-mudah nah. Cara ni banyak orang hak jadi orang panggil kata jadi mustajab ataupun jadi sekung ni nah. Nah. Lepas ni tawah. Dok lepas plastik ni supaya ambil tawah ni. Tawah. Ha ni tawah. Tawah hak tumbuk-tumbuk hancur-hancur ni supaya ambil tawah kita cicah sikit. Kita cicah dengan tawah sikit bagi lekat belah ni. Kita mai makan nah. Ni tawah kita mai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak usah mamuh telai dulu lah. Sebelum nak telai tu kita tiada air taruh. Dia tak ada masa pun supaya kulung air. Ha. Tak ada gapo ni. InsyaAllah. Kalau orang yang tak jadi batu karang, kalau kecing tak sedap, seminggu sekali kalau mana, comel kita buat nah. Ya wak kecing kita tu lawah. Kecing kita tu lawah, kecing kita jadi sedap, kecing kita jadi
keluar habis comel molek lah. Alhamdulillah. Mudah-mudah orang yang di karang buat. Lepas tu nak buat berapa hari tu kita tengok lah. Mula-mula kita makan tiap-tiap hari, 3 hari. 3 biji sehari, 3 biji sehari, 3 biji sehari, 3 hari. Kalau dia keluar tu beg dah tu, puasa longgar tu kita buat seminggu sekali, boleh 2-3 minggu. Lepas tu lama-lama boya itu kita lama-lama 15 hari sebulan sekali kalau nak kita ko senggih sikit. InsyaAllah mudah-mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.